Dulu aku ingat kampung aku je, rupanya satu negara weh. Harga barang naik, menteri keluar muka petak dalam TV, kita nasihatkan rakyat berjimat. Minyak naik, kurangkan kenderaan. Macam rakyat ni boleh jalan kaki pergi kerja 30 km sambil pikul anak. Tapi dia, esok masuk berita, tukar velfire baru. Siap seat urut, aircon bawah ketiak, rim sport harga sebiji boleh bayar sewa rumah orang miskin setahun. Rakyat, naik motor buruk, helmet ikat pakai getah, minyak isi RM5 doa jangan mati tengah jalan. Bila orang tanya, "Hoi bos, rakyat lapar ni, kau tukar kereta buat apa?" Dia jawab selamba badak, "Ini keperluan tugas." Keperluan tugas apa? Nak pergi parlimen ke pergi planet Marikh? Buat mesyuarat ke bawa pelan rumah banglo? Minyak naik, barang mahal. Kita tengah kaji. Dari zaman toyol curi duit tabung masjid sampai anak muda dah guna AI, kajian tak siap-siap. Paling padu, jalan berlubang macam longkang. Orang langgar sampai rim bengkok. JPJ, sibuk saman speed 90 km sejam atas jalan kampung. Lubang besar macam kawah bulan depan rumah. Nanti kita bincang bajet. Aduh, lawak betul negara aku ni. Tempat kau sama ke? Ke sana YB naik basikal sorang-sorang je.